Korang mungkin tak kenal lelaki ini, tapi muzik dia pernah viral banyak kali. Pada tahun 2019, seorang lelaki dari Kazakhstan bernama Imanbek bekerja di landasan kereta api dengan gaji kurang daripada $400 sebulan. Walaupun dia tidak pernah belajar muzik secara formal, minatnya terhadap muzik sangat mendalam. Selama 2 tahun, setiap masa lapangnya dihabiskan dengan menonton tutorial dan remake lagu. Sehinggalah semuanya berubah apabila Imanbek terjumpa lagu Roses oleh St. John. Jadi, dia segera remix lagu tu guna laptop lama berusia 10 tahun. Tapi bila dia muat naik ke media sosial, sesuatu yang tak dijangka berlaku. Remix tu mula digunakan oleh pengguna TikTok dan terus viral. Lagu tu jadi hit Billboard di seluruh dunia, meraih lebih 2 bilion kali dimainkan dan malah menang anugerah Grammy. Masalahnya, remix tu sebenarnya tidak sah sebab Imanbek tak pernah pun minta kebenaran daripada St. John. Tapi disebabkan remix tu buat St. John naik ke tahap bintang global, rappers tu akhirnya berterima kasih dan menandatangani perjanjian rasmi dengan Imanbek. Sekarang, Imanbek mempunyai 15 juta pendengar bulanan di Spotify dan banyak lagu dia dah cecah lebih daripada 100 juta perseriman. Komen pandangan korang.